Okey, dalam video pada kali ni aku nak dedahkan berapa income YouTube untuk 1000 view. Okey. So sambil tu kalau korang belum lagi tekan button subscribe, saya minta tolong button subscribe dulu, tekan dulu button subscribe. Okey, ni channel lama saya, channel besar saya lah, Pro MJ. Tapi dalam ni saya lebih kepada game. Pro MJ ni lebih kepada channel game. Kalau channel yang education tu adalah channel yang sekarang ni lah, okey, iaitu Abanmi Pro MJ. Okey, Abanmi Pro MJ ataupun Abanmi. Okey, dua-dua tu saya punyalah. Yang video yang korang tengok ni adalah channel Abanmi. Okey. So, dekat sini saya nak cerita dulu berapa banyak income yang korang boleh dapat daripada 1000 view. Okey. Menarik tajuk ni. Okey. So dekat sini korang kena guna ChatGPT untuk tahu lebih lanjut. Nak tahu betul ataupun tidak, korang saksikan. Tekan button subscribe. Okey. Untuk kategori gaming untuk kategori gaming RM2 hingga RM10 untuk 1000 view video 8 minit 1000 view. 8 minit 1000 view. Banyak view tapi advertisement murah. Nampak? Okey, so pembayaran murah. Banyak view tapi bayaran dia murah. Vlog ataupun hiburan RM1 sehingga RM8. Lagi sedikit lah untuk vlog, lagi sedikit bergantung kepada audien. So audien tu tengok sebab vlog kadang-kadang budak ada tengok, kadang-kadang orang dewasa tengok. So sebab tu dia rendah sedikit untuk RPM dia. Okey, untuk reaction RM1 sehingga 0.5 sehingga RM5. Reaction tu maknanya korang just reaction video orang lain tapi korang just buat muka dekat situ. Okey, so korang dapat RM5 sehingga tu terlalu rendah lah. Okey, so dekat sini untuk tutorial elektronik untuk elektronik RM8 hingga RM40. Okey, so besar lagi. Brand teknologi memang bayar tinggi lah. Macam contoh barang-barang ni. Ni okey. Ni barang mahal. Kalau korang review, so bayaran dia agak mahal lah. Okey. Lepas tu financing tu dengan kripto lah, maksudnya keuangan. Kalau keuangan banyak, iaitu 20 sehingga 100 lebih untuk 1000 view video 8 minit Okey. Kalau bisnes dengan marketing lagi tinggi. Okey, kalau pendidikan tinggi lagi, kalau kesihatan tinggi lagi. Kalau ASMR tu maksudnya kita just healing apa kan. So agak tinggi juga tapi kategori rendah. Kalau software 15 hingga 70. Software memang tinggi sebab AI dah mendominasi dunia. So bayaran dia memang tinggi. Okey. Kereta dan juga gadget. So maksudnya kereta korang just review kereta, kenderaan, motor, basikal. So yang tu dalam 10 hingga 50 ikut kategori lah. Okey. So dekat sini kalau korang nak buat video, korang kena tahu dulu korang nak buat video berkaitan dengan apa. Okey, kalau korang nak buat game, so RM2 hingga RM10. So nak tahu betul ataupun tidak untuk 1000 view, jom saya buktikan dalam video ni. Okey. So dekat sini channel saya yang sebelum ni, saya ada channel game, iaitu channel Pro MJ lah. Sekejap saya login sekejap Okey, channel game yang saya buat. Okey, korang tengok. Income saya $7 sahaja untuk 7000 view lah. Okey. Dekat sini kalau korang tengok view aku 2.3 tapi bayaran aku hanya dapat $7 sahaja. So nak kata legit tak legit dengan apa yang ChatGPT cakap RM2 hingga RM10. So maksudnya indah khabar daripada rupa, itu adalah anggaran semata-mata, tidak ada angka yang tepat. Okey. Tapi dekat sini korang boleh bayangkan lah. Okey, bila dah cecah 1000 view, korang akan dapat lebih kurang dalam RM1 je sebenarnya. Okey, kalau RM2 lah. 1000 view dapat RM2. So 2000 view, so total aku dapat RM4. Okey, RM4. So dekat sini dia bagi dekat aku RM7. So bayaran tu agak tinggi lah, bukan average RM2 lah. Okey, mungkin bayaran aku dalam RM3
ataupun RM2.50. Untuk 1,000 view bayar aku RM2.50. Macam tu je. Okay. So memang legit dengan apa yang ChatGPT cakap ni, memang legit lah. So kalau channel tu memang betul-betul konsisten, betul-betul buat channel yang betul-betul game, mungkin korang dapat hit RM10 untuk 1,000 view. Okay, faham dekat sini saya nyatakan dengan bahan bukti. Ni bahan bukti lah. Okay, konten saya konten game, lepas tu bercampur lah. Boleh dikatakan sebagai channel tu sampah pun boleh jugalah. Sebab channel saya ni bercampur-campur. Ada kejap game, ada kejap buat pasal tutorial. Sebab saya ada satu channel yang dah monetize, tapi saya campur semua sekali. Kalau korang tengok dekat sini ada game. Okay, tengok dekat atas tu ada game. Sini pun game. Alright, nampak tak? Dekat sini saya ajar cara monetize dekat TikTok. Lepas tu saya review barang. Lepas tu saya buat game lagi. Nampak? Mobile Legend. Okay, review game. Nampak tak? So banyak channel YouTube Pro MJ tu saya banyak bermain game lah. Walaupun tengok 1 jam lebih. Okay, nampak tak? Okay, 39 minit. So nak dapatkan 1,000 view tu memang agak sakit sebenarnya. Untuk YouTuber pemula, saya nak sarankan kalau korang nak buat channel ni, pastikan korang pilih niche ataupun minat korang. Kalau korang memang betul serius minat untuk buat video game, tak ada masalah, korang boleh post je. Tapi kalau macam aku ni, aku main game kerana terpaksa. Faham tak? Aku nak buat channel YouTube, aku nak duit. Sebenarnya aku nak duit, tapi aku tak tahu nak buat konten apa. So aku buat channel game. Kejap lepas channel game, aku buat tutorial. Lepas aku buat tutorial, aku ajar orang buat financing. So habis semua benda yang ada dekat muka bumi ni, aku masuk dalam satu channel. Last aku punya channel lebih kepada game. Nampak? Sebab aku punya channel ni tak ada idea sangat untuk buat. So aku just main game je lah. Main game, upload kan senang. Record je, upload. Tak perlu nak edit, tak perlu nak buat apa. So jadi channel aku ni dikategori sebagai kategori gaming. Sebab itulah aku punya bayaran murah. Okay, bayaran aku murah. Kalau korang nak buat channel game boleh, tapi pastikan korang memang betul-betul konsisten buat game je. Jangan campur macam aku, sebab boleh merosakkan korang punya view. Nampak? Kalau view game aku tinggi sikit lah. Kalau view game nampak 53, okay, 20, 100, ada dekat situ kan. So kalau channel game aku agak tinggi, tapi kalau channel yang berkaitan education dan sebagainya memang rendah lah. Okay, sebabnya aku punya view tu memang ke arah game. Itulah fungsi dia. Alright. Lepas tu ada lagi satu aku nak buat untuk video korang. Okay. Mungkin video ni dah agak panjang. So kalau korang bosan, korang boleh tekan button subscribe, like. Lepas tu kita jumpa lagi di next video lah. Tapi sebenarnya banyak lagi aku nak kongsikan dengan korang berapa income dekat YouTube ni. Okay, tapi aku rasa korang dah jelas untuk 1,000 view lebih kurang RM2 untuk gaming. Kalau hiburan RM1. Kalau untuk technician, untuk elektronik, barang-barang elektronik RM8. Kalau untuk financing ataupun kripto, bahagian keuangan, duit dan sebagainya, memang bayaran akan lebih tinggi lah untuk 1,000 view. Jadinya kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.